Apabila parti yang sudah puluhan tahun bertapak mula membuka pintu kepada calon luar, persoalan besar mula timbul. Adakah ini tanda kematangan politik atau isyarat krisis dalaman? PRK lama kini bukan sekadar pilihan rakyat kecil, tetapi medan ujian masa depan Barisan Nasional di Sabah. Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengumuman bahwa Barisan Nasional tidak menolak kemungkinan menampilkan calon daripada luar kepimpinan UMNO bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Lamag merupakan satu perkembangan politik yang signifikan dan syarat dengan implikasi jangka pendek serta jangka panjang. Ia bukan sekadar persoalan teknikal pemilihan calon, sebaliknya mencerminkan pergelutan dalaman, tekanan persepsi rakyat, serta cabaran kelangsungan parti dalam landscape politik Sabah yang sentiasa dinamik dan sukar dijangka. Saudara-saudara yang dihormati, PRK Lamag dan Parlimen Kinabatangan berlaku dalam suasana luar biasa berikutan pemergian tokoh politik Sabah yang berpengaruh, Bung Mokhtar Radin. Kekosongan dua kursi penting ini bukan sahaja meninggalkan ruang pentadbiran, malah membuka medan perebutan naratif tentang legasi, kesinambungan kepimpinan dan masa depan Barisan Nasional di Sabah. Dalam politik, kekosongan seperti ini jarang kekal neutral. Ia segera dipenuhi dengan tafsiran, spekulasi, dan strategi. Hadirin yang budiman, kenyataan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Nik Muhammad Nadsri Nik Zawawi, bahwa calon Dun Lamag masih belum dimuktamadkan dan berpotensi datang daripada luar UMNO Kinabatangan menunjukkan satu pendekatan yang lebih terbuka berbanding kebiasaan. Namun keterbukaan ini juga membawa risiko. Ia boleh dibaca sebagai kesediaan mendengar suara rakyat, tetapi dalam masa yang sama boleh ditafsirkan sebagai tanda kekurangan keyakinan terhadap kekuatan dalaman parti sendiri. Rakan-rakan penonton, dalam konteks politik Sabah, isu calon tempatan dan parti luar bukanlah perkara baharu. Sejak sekian lama, sentimen ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi corak pengundian, khususnya di kawasan luar bandar dan separa bandar. Walaupun UMNO telah bertapak di Sabah hampir 34 tahun, persepsi bahawa parti tersebut dipengaruhi oleh keputusan pusat masih wujud dalam kalangan sebahagian pengundi. Oleh itu, cadangan calon luar UMNO boleh dilihat sebagai usaha strategik untuk meredahkan persepsi ini. Saudara-saudari sekalian, namun persoalan yang lebih besar ialah siapakah yang dimaksudkan dengan calon luar UMNO? Adakah ia merujuk kepada tokoh masyarakat tempatan, profesional, pemimpin NGO, atau individu berprofil tinggi yang memiliki pengaruh tersendiri di Lamag? Jawapan kepada persoalan ini amat penting kerana penerimaan rakyat tidak bergantung kepada label luar UMNO semata-mata, tetapi kepada sejauh mana calon tersebut benar-benar mewakili aspirasi tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama, keputusan Ahmad Zahid Hamidi menamakan Naim Kurniawan sebagai calon Parlimen Kinabatangan membawa dimensi berbeza. Ia mencerminkan kesinambungan legasi keluarga dan usaha mengekalkan sokongan tradisional penyokong Bung Mokhtar. Strategi ini lazim dalam politik, namun keberkesanannya bergantung kepada sejauh mana pengundi menerima kesinambungan tersebut sebagai satu kelebihan, bukan sebagai pengulangan politik lama. Saudara-saudara yang dihormati, perbezaan pendekatan antara Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag juga menarik untuk diperhatikan. Bagi Parlimen, BN memilih kesinambungan yang lebih selamat, manakala bagi Dun Lamag, pendekatan lebih terbuka diambil.
Ini menunjukkan BN sedar bahawa dinamika pengundian di peringkat DUN seringkali lebih bersifat lokal dan peribadi berbanding peringkat parlimen yang lebih dipengaruhi oleh naratif nasional. Hadirin yang budiman, dari sudut strategi pilihan raya, membuka ruang kepada calon luar parti bukanlah jaminan kemenangan. Malah dalam beberapa kes, ia boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan jentera parti sendiri. Ahli-ahli UMNO di peringkat cawangan dan bahagian mungkin mempersoalkan peluang mereka, dan jika isu ini tidak diurus dengan baik, ia boleh melemahkan jentera kempen dari dalam. Rakan-rakan penonton, disinilah cabaran sebenar BN dan UMNO Sabah. Mereka perlu mengimbangi keperluan memenangi hati rakyat dengan keperluan menjaga keharmonian dalaman parti. Politik bukan sahaja tentang pengundi, tetapi juga tentang kesetiaan dan motivasi jentera yang bekerja di lapangan. Tanpa sokongan padu jentera, calon sehebat manapun akan berdepan kesukaran. Saudara-saudari sekalian, PRK Lamag juga berlaku dalam konteks kerjasama BN dengan Gabungan Rakyat Sabah dalam Kerajaan Perpaduan Negeri. Kerjasama ini meletakkan BN dalam kedudukan yang unik sebagai rakan kongsi kerajaan negeri, tetapi pada masa yang sama perlu mengekalkan identiti dan kekuatan sendiri. PRK ini akan menguji sejauh mana kerjasama tersebut diterjemahkan dalam bentuk sokongan di lapangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengundi Lamag dan Kinabatangan juga tidak boleh dipandang sebagai homogen. Mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik, ekonomi, dan generasi. Isu-isu yang membelenggu mereka bukan sekadar soal parti, tetapi juga isu kos sara hidup, peluang pekerjaan, infrastruktur asas, dan perkhidmatan awam. Calon yang dipilih perlu mampu bercakap dalam bahasa masalah rakyat, bukan sekadar bahasa politik. Saudara-saudara yang dihormati, penetapan tarikh oleh Suruhanjaya Pilihan Raya menjadikan tempoh kempen agak terhad. Dalam tempoh singkat ini, setiap kesilapan komunikasi boleh memberi kesan besar. Oleh itu, kejelasan mesej BN amat penting. Mereka perlu menjawab persoalan mengapa calon luar UMNO dipertimbangkan dan bagaimana langkah ini akan memberi manfaat kepada rakyat. Hadirin yang budiman, dari perspektif lebih luas, PRK Lamag boleh dianggap sebagai ujian kecil terhadap Halatuju UMNO Sabah. Adakah parti ini benar-benar bergerak ke arah model parti tempatan yang lebih autonomi atau sekadar menyesuaikan strategi lama dengan pendekatan baru? Jawapan kepada persoalan ini tidak akan ditentukan oleh kenyataan media semata-mata, tetapi oleh tindakan dan keputusan sebenar di lapangan. Rakan-rakan penonton, perlu juga diperhatikan bahawa pengundi hari ini semakin kritikal dan berinformasi. Mereka tidak lagi menerima hujah parti ini berjasa tanpa menilai prestasi semasa. Oleh itu, BN perlu membuktikan relevansi mereka dalam konteks semasa, bukan bergantung sepenuhnya kepada nostalgia politik lampau. Saudara-saudari sekalian, PRK ini juga berpotensi memberi kesan domino kepada landscape politik nasional. Keputusan di Lamag dan Kinabatangan akan dianalisis sebagai petunjuk tahap sokongan terhadap BN dan UMNO, khususnya dalam konteks kerajaan perpaduan. Kemenangan akan ditafsirkan sebagai pengesahan strategi, manakala kekalahan boleh mencetuskan perbincangan semula tentang kepimpinan dan halatuju parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada akhirnya, persoalan terpenting ialah sejauh mana suara rakyat benar-benar menjadi keutamaan. Kenyataan bahawa calon mesti pilihan rakyat, kedengaran ideal, tetapi pelaksanaannya memerlukan keberanian politik.
ia memerlukan kesediaan menerima calon yang mungkin tidak datang daripada struktur tradisional parti tetapi memiliki kepercayaan rakyat. Saudara-saudara yang dihormati, PRK Lamag bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah, ia adalah tentang mesej yang dihantar kepada rakyat Sabah. Sama ada parti politik benar-benar bersedia berubah, mendengar dan menyesuaikan diri dengan realiti semasa. Dalam konteks ini, setiap keputusan calon adalah cerminan kepada nilai dan keutamaan parti. Hadirin yang budiman, sama ada BN akhirnya memilih calon UMNO atau calon luar, yang pasti pengundi Lamag dan Kinabatangan akan menjadi hakim terakhir. Undi mereka bukan sahaja menentukan wakil rakyat, tetapi juga memberi isyarat tentang bentuk politik yang mereka inginkan untuk masa depan Sabah. Rakan-rakan penonton, PRK ini akhirnya mengingatkan kita bahwa politik adalah proses yang sentiasa bergerak. Parti yang berjaya ialah parti yang mampu membaca perubahan, menyesuaikan strategi, dan kekal relevan tanpa mengorbankan prinsip. Sama ada BN mampu melakukan hal ini di Lamag akan hanya diketahui selepas keputusan diumumkan. Saudara-saudari sekalian, sehingga hari pengundian tiba, PRK Lamag akan terus menjadi tumpuan, bukan sahaja kerana keputusan akhirnya, tetapi kerana makna di sebalik setiap langkah dan strategi yang diambil. Inilah realiti politik, penuh dengan pertimbangan, risiko, dan harapan rakyat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah PRK Lamag akan menjadi titik kebangkitan BN di Sabah? Atau isyarat bahawa rakyat mahukan perubahan lebih besar? Apa pandangan anda tentang cadangan calon luar UMNO ini? Wajarkah ia diteruskan atau berisiko mengundang penolakan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan.